Kementerian Keuangan bersama agensi-agensi pengurusan kebajikan memulakan proses pengedaran dana sokongan bagi program bantuan sara hidup berkuat kuasa pada hari ini 15 Jun tahun 2026. Langkah penyaluran ini dilaksanakan secara serentak merangkumi dua cabang kumpulan sasar yang berbeza namun diletakkan di bawah satu sistem pembayaran yang sama. Makluman mengenai pengkreditan di peringkat pertengahan bulan ini amat penting untuk diberikan perhatian segera oleh penonton sekarang bagi memastikan hak penerimaan dana anda berjalan lancar. Inisiatif berkala ini bertujuan untuk memberikan kelegaan kewangan segera kepada kelompok yang layak bagi membiayai keperluan kos harian isi rumah mereka. Cabang pertama di bawah program bantuan sara hidup yang dicairkan pada hari ini dikhususkan kepada komuniti nelayan tempatan di seluruh negara. Pihak agensi pelaksana menetapkan kadar agihan tunai bulanan ini mengikut zon penangkapan ikan serta lokaliti tugasan harian para penerima. Bagi kelompok nelayan laut, jumlah peruntukan yang disalurkan adalah sebanyak RM300, manakala bagi segmen nelayan darat yang beroperasi di kawasan air tawar, jumlah bayaran adalah sebanyak RM250. Semua dana bantuan ini akan dimasukkan secara terus ke dalam akaun bank penerima yang sah bagi memastikan kelancaran proses transaksi tanpa sebarang kerenah birokrasi. Cabang kedua dalam skim agihan pada 15 Jun ini menyasarkan kebajikan para veteran Angkatan Tentera Malaysia atau ATM yang tidak menerima kemudahan pencen bulanan. Di bawah kategori ini, pihak kerajaan menyalurkan bantuan tunai sara hidup dengan kadar sebanyak RM500 bagi setiap individu yang memenuhi kriteria dasar. Maksud praktikal daripada bantuan ini adalah sebagai bentuk pengiktirafan serta sokongan kewangan kepada bekas anggota keselamatan negara yang telah menamatkan perkhidmatan awal. Sama seperti kategori nelayan, proses transaksi bagi veteran tentera ini turut menggunakan kaedah pengkreditan terus secara elektronik ke dalam akaun perbankan masing-masing. Bagi golongan nelayan yang belum mendaftar dan ingin mendapatkan bantuan sara hidup ini, anda perlu memahami syarat wajib yang ditetapkan oleh pihak pentadbiran. Pemohon mestilah seorang nelayan tempatan yang memiliki lesen serta permit penangkapan ikan yang sah serta berdaftar secara rasmi di bawah pangkalan data kerajaan. Urusan permohonan baharu boleh dilakukan dengan menghubungi atau hadir terus ke Pejabat Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia atau LKIM. Kelayakan ini terbuka kepada semua nelayan sama ada yang menjalankan aktiviti penangkapan di kawasan lautan maupun di kawasan sungai dan tasik air tawar asalkan mempunyai dokumentasi lesen yang aktif. Bagi kategori veteran Angkatan Tentera Malaysia pula, skim bantuan ini tertakluk kepada syarat tapisan yang lebih khusus dan ketat berpandukan status sosioekonomi semasa. Pemohon mestilah seorang veteran ATM yang tidak menerima wang pencen, telah mencapai had umur 60 tahun dan ke atas serta dikategorikan di bawah kelompok pendapatan B40 ke bawah. Ketetapan ini bermaksud bekas anggota tentera yang mempunyai status ekonomi yang stabil, mempunyai perniagaan yang aktif atau berpendapatan tinggi adalah tidak layak untuk memohon. Untuk mengemukakan profil permohonan baharu, para veteran yang memenuhi syarat kesukaran ini boleh hadir ke Jabatan Hal Ehwal Veteran atau JHEV ATM bagi penyerahan dokumen. Kesimpulannya, tarikh 15 Jun tahun 2026 menandakan hari pengkreditan rasmi bantuan sara hidup membabitkan nelayan laut sebanyak RM300, nelayan darat sebanyak RM250 serta veteran ATM tidak berpencen berusia 60 tahun dan ke atas sebanyak RM500. Tindakan susulan yang perlu anda lakukan selepas menonton video ini adalah membuat semakan pada baki akaun bank masing-masing bagi mengesahkan kemasukan dana tersebut. Bagi individu yang memenuhi syarat tetapi belum pernah menerima bantuan, sila sediakan dokumen lesen pendaftaran atau bukti perkhidmatan tentera untuk diserahkan kepada pihak LKIM atau JHEV dengan kadar segera. Sila kongsikan maklumat agihan rasmi ini kepada rakan-rakan sekerja, komuniti nelayan setempat serta persatuan veteran tentera yang berdekatan agar tiada golongan sasar yang tercicir daripada menerima hak kebajikan mereka. Kita jumpa lagi di video berita yang seterusnya. Assalamualaikum.